Okay guys, so dalam video kali ni kita akan cerita tentang Bitcoin dah capai new all time high ataupun capai paras harga yang tertinggi, yang terbaru pada tahun 2025 ini. Okay, so kepada siapa yang sampai dekat channel saya, nama saya Ismail. Bagi siapa yang dah subscribe channel saya, thank you so much. Kepada sesiapa yang masih lagi belum subscribe, saya minta tolong dekat korang semua supaya tekan button subscribe dan tekan bell notification supaya setiap video saya korang akan dapat. So, let's go. So, video ni sangat simple dan sangat straightforward di mana korang akan dapat updates tentang Bitcoin terkini. Okay? So, kalau korang follow saya dekat dalam YouTube ni, start daripada 2019, saya dah post banyak video tentang kripto. Okay, sama ada Bitcoin ataupun altcoins dan juga banyak jenis tutorial. So, at that time, Bitcoin berharga $30,000, $40,000, $60,000 dan juga pada tahun 2022 dia jatuh sehingga $15,000. Okay, so at this point of time, kalau korang join saya punya own Telegram group Ismail Luno, korang confirm akan nampak yang di mana saya akan cakap untuk korang supaya membuat dollar cost averaging ataupun DCA membeli Bitcoin dekat harga $15,000 sehingga $25,000. So, korang nak tahu tak berapa harga Bitcoin yang paling latest? Sekarang ni semasa saya membuat video ni, harga Bitcoin dah jatuh sedikit ke $105,000. Kalau korang beli dekat harga $15,000 ke $25,000 pada tahun 2022, sekarang ni 2025, korang dah tuai hasil sebanyak 6 ke 7 kali ganda. Okey, daripada apa-apa investment yang korang melakukan. So, paras harga Bitcoin tertinggi dah capai sehingga $111,900. Dah dekat $112,000, which kalau dekat harga ringgit Malaysia, kalau kita convert, dah RM470,000 untuk satu Bitcoin. Satu Bitcoin dah nak cecah $500,000. Dah nak cecah RM500,000, and saya rasa benda tu sangat-sangat possible untuk capai. Okay, so persoalan dia sekarang, kalau korang dah tengok video saya, kalau korang dah follow saya lama, for sure korang ada membeli Bitcoin sedikit ataupun banyak, tak ada masalah, asalkan korang ada beli. Okay, sebelum kita nak sambung, saya nak bagi tahu dekat korang, kalau korang seorang trader dan korang trade dalam apa-apa financial market, kalau korang rasa korang nak menambah baik korang punya trading ataupun nak dapatkan guidance ataupun reference, korang boleh try untuk join Telegram channel yang bernama Top Traders. So basically, Telegram group Top Traders ni dia untuk sesiapa yang nak dapatkan daily signal, daily market insight, sesiapa nak guidance untuk membantu korangnya perjalanan trading. So dalam group Telegram Top Traders ni, diorang akan bagi daily signal, diorang akan bagi daily direction, sama ada buy ataupun sell, dan diorang akan pilihkan aset apa yang diorang nak trade untuk hari tu. So korang boleh jadikanlah benda tu as a reference. So, group ni korang tak perlu nak bayar apa-apa, korang just boleh join for free and korang boleh baca and korang boleh jadikan sebagai reference. So macam saya cakap, bila korang nak trade, sebagai contoh kalau korang menggunakan expert option, korang boleh bind apa-apa indicator, tetapi indicator yang paling senang korang boleh menggunakan RSI. Sebab RSI ni dia akan menunjukkan level di mana overbought ataupun oversold. So level overbought merupakan indication di mana korang boleh sell, dan juga level oversold merupakan indication di mana korang boleh buy. Okay, so bila dia crossover tu, korang boleh melakukan buying ataupun selling. So kalau korang nak menggunakan expert option ni, dia ada real account dan juga dia ada demo account. Tetapi saya sangat-sangat sarankan korang boleh try dulu untuk menggunakan demo account. Dia akan bagi sebanyak $10,000 untuk demo account. So ni bukan duit betul lah, ni macam duit virtual ataupun duit main-main untuk korang nak try trade sendiri. So guna demo account dulu. Kalau korang dah ada confident, kalau korang dah ada ilmu yang betul, barulah korang boleh pergi try untuk create real life account. So bagi siapa yang nak dapatkan free info, okay, daily signal, daily market insight, okay, untuk apa-apa financial market, tak semestinya untuk kripto saja, so korang boleh join group Telegram Top Traders. Dan juga kalau korang nak check diorang punya community manager yang bernama Mike pun, korang boleh check dekat Telegram dia. So jom kita sambung. So macam saya ulang banyak kali, kalau korang rapat dengan community saya dah bagi tahu yang Bitcoin ni dulu-dulu hanyalah retail investor ataupun retail traders sahaja yang membeli ataupun trading. Sebagai contoh macam kita ni semualah. Sekarang ni pada tahun 2025 ni, semua orang tengah membeli and simpan Bitcoin. Big institution, big banks, exchanger,
lagi public ataupun private company, BlackRock, MicroStrategy, ada banyak jenis company-company yang besar ni yang tengah membeli, yang tengah memborong dan juga tengah menyimpan, dan juga government. Kita bermain dengan negara tau sekarang ni. Negara yang tengah menyimpan Bitcoin. US government, China, El Salvador, dorang ni semua tengah membeli and simpan Bitcoin. So, Bitcoin pada saat ini dah jadi global adoption. Dia bukan lagi satu aset biasa-biasa, dia dah jadi global adoption. Sangat simple, kalau fiat money ataupun duit ringgit ataupun duit apa-apa fiat money pun boleh print sesuka hati, boleh print sebanyak mungkin. Tapi Bitcoin ni dia hanya ada 21 juta sahaja, and nak dapat dia dengan cara mining. Apa option yang kita ada? Kalau kita tak pandai nak mining, kita boleh membeli daripada orang lain. And spesifik kalau sekarang ni kita boleh membeli through exchanges. So apa yang saya nak sampaikan pada hari ini, harga Bitcoin akan terus menaik daripada tahun ke tahun. Korang kena buka time frame yang lebih besar. Kalau korang tengok time frame yang lebih kecil ni, memang akan dia naik turun lah, sebab kripto ni merupakan pasaran yang paling volatile di antara semua financial market. Okay, ni saya cerita ni spesifik untuk Bitcoin. Untuk altcoins, kita akan cerita yang lain. Kalau korang nak video untuk altcoins, korang boleh komen dekat bawah. Untuk Bitcoin, kalau korang nak cakap dekat saya, lagi 5 tahun, lagi 10 tahun akan ada tak? Persoalan dia sekarang, bila negara dah beli, bila institution dah beli, bila big banks pun dah beli, korang rasa logik ke dalam masa 5 ke 10 tahun benda ni akan hilang? Korang akan dapat jawapan dia sendiri. Okay, so kalau kita tak mampu untuk nak membeli satu Bitcoin, korang kena tahu, ramai orang tu salah faham. Korang boleh membeli 0.1 Bitcoin ataupun 0.01 Bitcoin, still mahal dah sekarang. Ataupun korang boleh beli 0.001 Bitcoin. Kalau ikut harga sekarang ni dalam 400 ke 500 ringgit lah, 0.001 Bitcoin. So at least korang kena ada sedikit lah. Dan seperti biasa, ikut kepada korang punya own due diligence, korang akan nampak lah sama ada Bitcoin ni merupakan satu aset yang bernilai ataupun tidak. Okay, saya ingatkan lagi sekali, dia punya fixed supply hanya ada 21 juta sahaja. So, akan ada satu masa nanti sesiapa yang ada 0.00001 Bitcoin pun dah sangat bertuah. Okay, so kalau korang dah follow saya punya journey, korang dah tahulah saya buat video start daripada Bitcoin dah pernah jatuh teruk, naik, jatuh, naik. So sekarang ni pada tahun 2025 ni, dia dah capai new all time high RM470,000 untuk satu Bitcoin. And spesifik dia dah naik pada bulan Mei yang lepas, Mei 2025. So kepada sesiapa yang berminat untuk membeli dan menyimpan Bitcoin, korang boleh tengok ada macam-macam jenis playlist saya, okay, dekat macam-macam jenis exchanges. Tetapi kalau korang nak yang paling mudah, korang boleh menggunakan Hata ataupun Luno. Dua ni merupakan antara exchanges yang regulated by SC Malaysia. So korang boleh tengok video saya, korang boleh dapatkan idea dulu and korang boleh membeli. Okay, so update ni sangat simple. Bukan saya tunjuk dengan betul-betul detail pun kenapa dia naik, kenapa dia turun. Kalau korang join saya punya group Telegram yang official saya, Ismail Luno, korang akan dapat tahu jawapan dia. Okay, so kalau korang nak video altcoins, korang boleh komen dekat bawah. Sebab Bitcoin dengan altcoins ni benda yang sangat-sangat berbeza. Dia still adalah satu industri yang sama, iaitu cryptocurrency. Bitcoin ni merupakan first digital currency yang wujud, ataupun kita namakan sebagai cryptocurrency ni diwujud disebabkan Bitcoin dulu barulah pergi ke bawah Ethereum, XRP, Cardano dan banyak-banyak lagi. So itu sahaja merupakan video saya untuk kali ini. Thank you so much bagi siapa yang dah tengok. Jangan lupa tekan button like, button subscribe. Thank you so much.